12.30 pagi ya. Kita sampai di persimpangan Kuala Kubu Baru ya. Ini persimpangan Kuala Kubu Baru, kita masuk ke Kuala Kubu Baru. Ada perubahan ya, ada perubahan baru yang telah dibina di Kuala Kubu ini. Kita masuk ke pekan Kuala Kubu Baru. Pekannya di dalam bangunan pokok ya, bangunan lama semua. Inilah pekan Kuala Kubu Baru, Urus Ranau. Tu Fraser Hill daripada Kuala Kubu ya. Kita sudah melintasi kampung asli terletak. Ini ada jambatan kampung orang asli terletak. Jalannya agak berliku-liku sikit lah, tapi tidaklah teruk sangat untuk ke Fraser Hill. Sempang ya, Bukit Fraser, Raub, mendaki pula ke rumah Perangin di atas ya. Setengah jam lebih daripada Kuala Kubu Baru. Lebih kurang 1 jam lah daripada Kuala Kubu ya. Hujan rintik-rintik, kita sampai di Bukit Fraser jam 1.30. Ada camper van sini parking. Hujan renyah-renyah ya menyambut kita sampai di Bukit Fraser, Kataria Cafe. Ramai orang hari Sabtu ni yang bercuti di sini. Sampai 1.30 singgah di Cataleuia Restaurant and Cafe dulu ya. Menunggukan rombongan-rombongan cekiah lain yang belum dapat lagi. Dan kita tengah nak order lah makan tengah hari ya. Ini anak saudara saya, menantu. Ini anak bosku. Jadi restoran kafenya agak kemas, tapi harganya dari segi menu tu berpatutan ya. Jangan ada risau, ada sendiri. Betul, hujan renyah-renyah ya. Banyak juga bikers ya. Dan family yang datang bercuti di Bukit Fraser ni. Ini pandangan di pekan dia ya, di depan kafe ni. Cuacanya okey lah, tidak terlalu sejuk, dalam 25 hingga 26 darjah Celsius. Kami singgah sarapan dulu kat Cataleuia Restoran ini. Ada yang makan mie, nasi goreng ada. Adik makan apa tadi, Adik? Oh, chicken grill dengan nasi goreng. Ibu makan fish and chip. Saya biasalah orang kampung makan nasi goreng aja, tak reti makan-makan western ni. Alhamdulillah lah, walaupun di kawasan Peranginan, harga dia tidaklah mahal sangat lah. Boleh lah di harga berpatutan ni. Kita punya banglo jalan. Mendaki bukit
Kalau kereta yang ke ni Seri tak Damai Banglo. Ya, di tempat penginapan kita, sponsor by Sarah HSBC. Sebelah kita ini adalah banglo percutian untuk Agrobank. Itu Agrobank. Dan ini adalah kita punya banglo percutian untuk HSBC ya, Hong Kong and Shah Bank. Di tepi bukit ni. Memang tapi rencananya hujan lah. Kita sampai ni alhamdulillah lah. Kita nanti masak-masak rehat-rehat di sini sampai besok lah. Inilah banglo atau rest house kami di Plaza Hill 3 tingkat tak berehat ya. Jadi menunggu petang lepas solat kita berehat dulu, tunggu ada lagi yang belum sampai, ada yang santai nak ngop. Di sebelah rest house kita ni ada lagi juga restaurant lain di sebelah tu, tapi tak tahu agensi mana. Dan ini kita punya tempat yang telah di-booking oleh anak keluarga kita, dan ia betul-betul bersebelahan dengan banglo milik Agrobank. Ini ada jalan naik daripada Pekan KZG tadi terus ke banglo kita di sini. Ini meja makan. Ini kawasan dapur ya. Ada pizza, ada semua ada dah. Hari ni potai pun ada. Jadi duduk tempat sejuk ni biasalah. Perut saya lapar. Jadi chef dia tak berhenti masak ni. Ini chef dia macam biasalah. Daripada kulit buluh dia ada rezeki ni lah. Digoreng dulu, nanti kita disambalkan. Malam ni banyaklah. Kita ada steamboat dah. Ada lagi udang galah, ada sotong tombang, banyak ya. Banyak benda. Ini dapur ya. Jadi lengkap dah sini. Daripada mana Encik? Daripada mana? Encik cari buat tak tahu je. Barang penuh. Nak bawa di atas ni. Dia bawa apa yang banyak sangat tu? bawa baju je. Semua salah di barang kita lagi apa semua penuh dah. Itu nak baju. Ini ingat Encik salah banglo kok. Sana banglo. Itu pun pelajak di depan. Apa nama ni? Mana ni? Steamboat. Nasi ada. Oh. Semua ada eh? Pok Melayu. Bukan nasi. Ya. Makan. Kumpul keluarga ya. Keluarga MNS. Inilah malam ni. Jemput makan dulu. Hai. Ini kami. Wan, macam mana ni punya dinner? Okey ya? Luluh lah. Apa kata-kata untuk Ridwan?
Ke mana? Kamera ada, kamera. Kamera ada. Okey. Inilah berehat ya. Biasalah lepas-lepas makan dia berokok lah kan. Rokok. Yang lain budak-budak ni mengambilkan steamboat apa. Anaf. Oh Anaf. Makan apa dah? Steamboat. Perok. Makan steamboat ada udang besar. Okey. Inilah keluarga kami bersantai di Frezahi malam ini. Okey. Jadi terima kasihlah pada penaja pada malam ni. Roger. Pagi ni pusing-pusing sekitar Bukit Fraser. Jalannya sempit ya. Berliku dan bangunan-bangunan lama. Ini adalah rumah peranginan persekutuan Bukit Fraser ya. Banyak private bungalow ya di kawasan sini. Banyak belah pagi ni orang-orang jogging-jogging. Singgah di center of Frezahi, ada jual-jual. Tengok cik, apa-apa dek yang makanan tengok. Tak beli dah. Tadi nak balik dalam salaman. Mana? Jobi pun dah nak balik. Bang. Padang kau. Nak bungkus tak rugi je. Ha? Air tu yang kenapa? Mulai nak ke rumah ni. Apa benda Wan? Pendatang apa? Tahu lah benda ni. Buat